Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 6 dan ini merupakan video pembentangan kami bagi tugasan kajian kes dan kempen kesedaran keperluan OKU. Untuk makluman semua, kategori OKU yang kumpulan kami pilih ialah kurang upaya penghayatan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Marsha Irdina, Fatin Nabilah, Nur Zulaika, Nik Nur Fatihah dan juga saya, Julita Aisyah. Baiklah, saya akan memulakan dengan latar belakang individu OKU yang kami telah membual tempoh hari iaitu Hu Sung Yin atau lebih mesra dikenali sebagai Angel. Angel merupakan seorang pelajar tahun 2 ijazah sarjana muda pendidikan khas di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Angel berusia 22 tahun dan berasal dari Klang, Selangor. Untuk makluman semua, Angel merupakan OKU penglihatan sejak lahir lagi. Angel menghidap sebuah penyakit mata yang dinamakan sebagai glaukoma congenital. Ia merupakan sebuah penyakit mata yang meningkatkan tekanan dalam mata seseorang. Ini telah menyebabkan kerosakan saraf optik secara perlahan dan Angel telah kehilangan penglihatannya sejak lahir lagi disebabkan penyakit mata ini. Seterusnya, terdapat beberapa bantuan yang Angel telah terima iaitu Elan Murid Berkeperluan Khas MBK, Elan Orang Kurang Upaya oleh Kementerian Pengajian Tinggi, Elan Pekerja Cacat oleh JKM dan juga beasiswa penuh tajaan Yayasan Sam Darby. Angel turut mempunyai beberapa peralatan sokongan iaitu tongkat putih, braille dan juga screen reader bagi tujuan untuk melihat telefon dan juga komputer ribanya. Angel pernah menjadi mangsa buli di asrama oleh rakan semilik dan kehilangan jam loceng yang disyaki dicuri oleh mereka, namun dikembalikan tanpa pengakuan. Selain itu, Angel sering dipinggirkan oleh pelajar perempuan kerana perbezaan kaum dan agama, menyebabkan Angel merasa kesunyian dan ketinggalan maklumat penting. Angel kurang aktif dalam sukan, tetapi pernah dipaksa menyertai acara kerana kekurangan peserta. Namun, Angel lebih berminat kepada bidang seni suara, menyebabkannya menyertai pertandingan nyanyian OKU dan pernah memenangi beberapa tempat. Semasa minggu apresiasi pelajar, Angel pernah disisihkan oleh pelajar hanya kerana kekurangan penglihatan. Pelajar enggan bercakap secara langsung dan tidak tahu cara menegur. Perkhidmatan van khas disediakan untuk OKU, tetapi perlu permohonan awal. Namun, Angel mempunyai rakan baik seperti Fatin yang banyak membantu, termasuk semak tugasan dan bertanya kepada pensyarah bagi pihaknya. Angel masih bergantung pada bantuan rakan dan peta mentor untuk mengenal kawasan kampus kerana kemudahan taktil paving yang masih belum mencukupi. Pensyarah dan rakan di Fakulti Pendidikan juga sangat menyokong, menjadikan pengalaman belajar lebih positif dan bermakna. Cabaran utama Angel sebagai pelajar OKU ialah menyiapkan tugasan pembentangan video secara sendiri. Kesukaran melibatkan penyesuaian teknikal seperti kedudukan kamera dan penyuntingan video. Penggunaan aplikasi seperti Canva juga mencabar kerana tidak mesra OKU penglihatan, menyebabkan Angel memerlukan bantuan rakan untuk syutingan akhir. Walaupun pencapaian akademik sederhana, Angel berbangga mendapat pointer 3.58 pada semester lepas, melebihi jangkaannya sendiri. Kejayaan ini lebih bermakna kerana disokong oleh rakan serta usaha gigih dalam kursus yang sukar. Di luar akademik, Angel mempunyai pengalaman paling manis iaitu memenangi pertandingan nyanyian dan diraikan oleh rakan-rakan. Pendidikan inklusif merujuk kepada sistem pendidikan yang memberikan peluang sama rata kepada semua pelajar tanpa mengira status fizikal, intelektual atau kebolehan mereka. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan sistem ini melalui penubuhan sekolah pendidikan khas di seluruh negara. Matlamat utamanya adalah untuk memastikan setiap murid diberi peluang pendidikan yang adil, tidak kira latar belakang atau keupayaan mereka. Sejak 2 dekad yang lalu, banyak perubahan positif telah berlaku dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Pada masa dahulu, sekolah khas sangat terhad dan pelajar dari negeri seperti Kedah terpaksa ke negeri lain untuk mendapatkan pendidikan khas. Namun kini, kemudahan pendidikan untuk pelajar berkeperluan khas telah disediakan di setiap negeri, mencerminkan usaha berterusan kerajaan dalam memperluas akses pendidikan kepada semua golongan. Walau bagaimanapun, kelemahan tetap wujud terutamanya dari segi kekurangan guru pakar. Kekurangan guru yang mempunyai latihan khusus dalam pendidikan khas adalah isu utama yang masih belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Sebagai contoh, pelajar buta mungkin boleh belajar walaupun guru tidak tahu braille asalkan guru itu mempunyai asas dalam pedagogi. Namun, bagi pelajar dengan masalah pembelajaran atau pendengaran seperti disleksia, ADHD dan sindrom Down, mereka memerlukan guru yang benar-benar faham pendekatan pengajaran yang sesuai.
Murid-murid ini juga terbahagi kepada dua kategori, high functioning dan low functioning. Bagi pelajar low functioning, bantuan sepenuhnya diperlukan bukan sahaja dalam aspek pembelajaran tetapi juga dalam menguruskan keperluan asas seperti ketandas dan mengawal emosi. Cabaran lain yang diketengahkan ialah pengalaman pelajar buta dan pekak buta. Pelajar buta menghadapi kekangan dari aspek visual termasuk kesukaran menggunakan aplikasi seperti Canva, merakam video dan mendapatkan bahan bacaan yang tidak tersedia dalam Braille. Namun, kemajuan teknologi seperti ChatGPT, e-journal dan tuition dalam talian sangat membantu pelajar ini dalam proses pembelajaran. Tambahan pula, muncul cabaran baru dalam kalangan pelajar pekak buta yang semakin meningkat bilangannya. Guru sering buntu dan tidak tahu kaedah yang sesuai untuk mengajar golongan ini. Namun begitu, masih ada guru yang menunjukkan bimbingan emosi dan kasih sayang bagi memastikan pelajar tersebut tidak berasa disisihkan. Dalam situasi ini, ibu bapa memainkan peranan penting membimbing anak mereka dari pagi hingga malam. Satu lagi aspek penting yang dibincangkan ialah persepsi masyarakat terhadap golongan OKU. Masyarakat sering menyamakan semua OKU sebagai tidak mampu berdikari. Hakikatnya, ramai dalam kalangan OKU mempunyai bakat, kemahiran dan kebolehan intelek yang boleh diketengahkan dalam bidang seni, muzik dan juga akademik. Apa yang perlu ialah ruang dan peluang untuk mereka menyelahkan potensi. NGO dan persatuan boleh memainkan peranan penting dengan menganjurkan pertandingan, program amal dan aktiviti khas untuk OKU. Kesedaran fizikal dan sosial di tempat awam juga perlu dipertingkatkan. Contohnya, fasiliti seperti Dektar didapati tidak mesra OKU dengan RAM yang terlalu curam dan menyukarkan akses. Cadangan yang dibawa adalah supaya lebih banyak papan tanda dan kemudahan mesra OKU diwujudkan di tempat awam. Selain itu, cadangan agar subjek berkaitan OKU dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan moral atau fizik. Langkah ini boleh membantu mendidik generasi muda agar lebih memahami dan menghormati hak OKU. Akhir sekali, harapan beliau terhadap masa depan pendidikan untuk pelajar penglihatan dan OKU di Malaysia, beliau berharap agar sistem pendidikan khas dapat ditambah baik dengan peningkatan jumlah sekolah khas dan guru yang berkelayakan. Beliau juga meluahkan rasa tekilan apabila masih terdapat pelajar OKU yang tidak menyedari bahawa mereka mempunyai potensi untuk berjaya. Masyarakat harus menyedari bahawa OKU boleh belajar, mempunyai kelebihan tersendiri dan berhak mendapat pendidikan yang setimpal. Baiklah, saya kongsikan pula mengenai satu kempen kesedaran yang telah kami jalankan. Dalam kempen ini, kami nyatakan dengan lebih jelas dan terperinci apakah yang dimaksudkan dengan masalah penglihatan, di mana ianya memperlihatkan keadaan seseorang yang telah pun kehilangan penglihatan sama ada secara sebahagian ataupun sepenuhnya dan tidak boleh dirawat sama ada melalui cermin mata ataupun kata sentuh. Oleh yang demikian, kempen ini bertujuan untuk mendidik orang awam tentang jenis-jenis masalah penglihatan, punca-punca dan juga simptom yang dialami serta bagaimana kita boleh mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif. Mengambil pendekatan yang baik, kami nyatakan di flyers kami apakah jenis masalah penglihatan iaitu seperti kerosakan pada katarak, glaukoma, retinopati diabetik, degenerasi makula dan juga retinis pigmentosa. Bukan itu sahaja, kami turut nyatakan punca dan simptom masalah penglihatan yang umumnya berlaku dalam kalangan masyarakat. Antara faktornya ialah faktor genetik dan congenital iaitu seperti gaya hidup tidak sihat iaitu merokok dan juga kekurangan nutrien serta faktor neurologi yang mana mencecaskan saraf optik. Penglihatan yang kabur ataupun tidak jelas dan juga kesukaran untuk membaca dan melihat objek pada jarak yang jauh dan dekat juga merupakan simptom awal seseorang itu mendapat masalah penglihatan. Antara cara yang dapat dipraktikkan adalah dengan mengadakan kempen kesedaran secara berterusan, mendidik masyarakat secara visual dan efektif melalui edaran flyers, poster ataupun sebarang perkongsian melalui media sosial amatlah penting untuk mendidik masyarakat kini dan mengubah persepsi serta stigma mereka untuk mempunyai kesedaran dan nilai empati terhadap orang yang mempunyai masalah penglihatan. Merujuk kepada fokus utama kempen yang kami jalankan, sebagai seorang anggota masyarakat yang celik penglihatan, kita perlulah mempunyai sifat tanggungjawab untuk belajar cara berinteraksi dengan individu yang mempunyai masalah penglihatan ini. Hal ini juga termasuk dengan penggunaan bahasa yang sesuai, memberi bantuan dengan izin dan mewujudkan persekitaran yang mesra OKU supaya golongan ini dapat bergerak dengan yakin dan selesa. Pendek kata, kesedaran dan empati adalah kunci utama membina masyarakat inklusif.
Bukan sahaja melalui kempen kesedaran tapi juga melalui penekanan dalam kurikulum dan juga pendidikan. Dengan mengetengahkan topik berkenaan OKU penglihatan, perlulah dimasukkan dalam kurikulum sekolah supaya pelajar lebih awal didedahkan dengan nilai empati dan pemahaman terhadap golongan ini, kerana pendidikan awal bermula daripada mereka di bangku sekolah dan adalah lebih baik kerana secara tidak langsung ia juga memperlihatkan bahawa pendidikan inklusif bukan sekadar menerima pelajar OKU dalam kelas tetapi juga mendidik murid lain tentang perbezaan keperluan dan juga hak sama rata. Semasa berkempen, kami juga telah meminta orang awam untuk mengisi borang soal selidik dan mengenai kesedaran mereka tentang isu ini. Jom kita lihat kepada ringkasan soal selidik yang telah kami jalankan. Dan yang terakhir adalah ringkasan soal selidik. Terdapat 3 bahagian iaitu A, B dan C. Untuk bahagian A, 100% responden berusia 18 hingga 25 tahun. 65% pernah berinteraksi dengan OKU penglihatan dan selebihnya tidak pernah. 75% tahu jenis-jenis OKU, tidak pasti 19% dan 10% tidak tahu. Untuk bahagian B adalah tentang maklum balas terhadap penerangan dan poster. Yang pertama, 70% sangat faham isi utama dan 30% faham. Ini menunjukkan bahawa keseluruhan audiens memahami mesej utama yang ingin disampaikan sama ada secara mendalam ataupun sederhana. Yang kedua, 85% sangat sedar cabaran OKU dan 15% agak sedar. Majoriti responden kini lebih peka dan mempunyai empati terhadap cabaran yang dihadapi oleh OKU, terutamanya bagi golongan OKU penglihatan. Dan 95% bersetuju bahawa poster dan berjaya mengubah tanggapan awal terhadap OKU penglihatan. Hal ini menunjukkan bahawa bahan visual dan komunikasi yang digunakan memberi impak yang tinggi kepada responden. Dan soalan yang terakhir ialah perkara baru yang dipelajari. Ini soalan terbuka. Saya ambil beberapa jawapan majoriti. Yang pertama, terdapat banyak jenis masalah penglihatan selain buta. Kerajaan haruslah meningkatkan kesedaran tentang OKU penglihatan. Dan yang terakhir, punca masalah penglihatan bukan sahaja faktor genetik, malah terdapat faktor lain. Seterusnya kita akan beralih kepada slide yang terakhir. Di bahagian 3 terdapat 3 soalan. Yang pertama, 100% bersetuju supaya masyarakat perlu diberikan pendedahan yang lebih banyak tentang pelbagaian OKU. Yang kedua, 70% berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti kesedaran, manakala 30% berasa mungkin akan melibatkan diri dalam program OKU. Dan yang terakhir adalah cadangan langkah yang sepatutnya dilakukan kerajaan untuk membantu OKU penglihatan. Antara jawapan yang diberi ialah infrastruktur mesra OKU haruslah diperbanyakkan. Kerajaan haruslah menambah baik polisi supaya selari dengan keperluan OKU, meningkatkan accessibility kemudahan awam. Masyarakat pula perlu memahami dan berbudi bahasa dengan OKU penglihatan. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran pendidikan khas OKU dalam bilik darjah. Sekian, terima kasih.